we give to the right person the right benefit. Tapi tahulah MTUC masa tu ramai yang datang piket kat bawah tu. Tapi we face it. Masa tu saya memang famous lah. Famous dari segi kononnya orang yang menghalang orang. Satu cerita lagi, tak tahulah sindiket ke apa, tapi pegawai rekod duduk dalam jemaah doktor, duduk sebelah pakar, macam seolah-olah dia ni boleh, dia ni tak boleh. Jadi saya pergi jemaah doktor di Kelang. Saya dah dengar cerita ni, saya pergi jemaah doktor Kelang. Saya tengok aje sebelum jemaah doktor nak mula, saya kata, wait, who is this guy? Dia kata pegawai rekod. Why he is here? Oh no, he is giving advice. Kata no, jemaah doktor cuma pakar perubatan, pakar ortopedik dengan pengarah hospital. Dia kata pakar perubatan tu, sebab dia dua-dua ni, kroni dengan kroni, macam kata no, if you want him to be inside, I will stop the board.